Tahukah anda, langsir berwarna merah di rumah menjadi punca ramai pasangan bergaduh tanpa sebab? Untuk pengetahuan anda, warna merah ni adalah pemangkin. Ia membesarkan benda yang kecil. Sebagai contoh, jika seorang tu memakai baju berwarna merah dan dia seorang yang lucu, kita akan nampak dia sangat lucu. Jika orang tu adalah seorang yang baik, kita akan nampak sangat baik. Jika dia seorang yang malas, kita akan nampak sangat malas, dan jika dia seorang yang baran, kita akan nampak sangat baran. Jadi jika langsir rumah anda adalah berwarna merah ataupun dinding rumah anda berwarna merah, ianya akan menjadi pemangkin untuk pergaduhan anda. Satu lagi tips bonus yang kita nak kongsikan. Jika anda seorang isteri atau suami dan mahu menegur pasangan anda hari itu, elakkan memakai baju berwarna merah kerana ia bakal mencetuskan gunung berapi. Anda mungkin tertanya-tanya, jadi saya kena pakai baju warna apa, Daniel? Senang, pakai baju berwarna soft seperti hijau. Sebab